Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak kacang buncis, tumis bawang putih bersama dengan udang. Okey, ni ada kacang buncis dan saya ada tambah juga carrot. Kacang buncis ni dibuang hujung dia, kalau ada urat dia pun boleh dibuang sekali. Biasanya kalau nak goreng kacang buncis ni dipotong menyerong secara kecil-kecil, tapi kali ni saya masak hanya potong 2 saja. Lepas tu ada carrot. Carrot ni dibuang kulit dulu, kemudian saya potong juga secara memanjang. Okey, bila dah siap dipotong, boleh cuci dan toskan. Okey, bawang putih ni saya kisar menggunakan chopper. Kemudian boleh panaskan minyak. Mula-mula saya nak goreng dulu kacang buncis dan carrot ni dalam minyak yang banyak. Kacau-kacau biar dia masak sekata, tapi jangan termasak terlalu lama sebab tak nak terlalu kecut. Bila dah siap, boleh angkat dan ketepikan dulu. Seterusnya bolehlah kurangkan minyak menggoreng. Tumis bawang putih sehingga naik bau dan sedikit garing. Bila bawang putih ni dah garing dan kekuningan, barulah masukkan kacang buncis dan carrot tadi. Masukkan juga sedikit sos tiram dan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Masukkan juga udang. Udang ni kalau nak letak sebelum kacang buncis pun tak ada masalah sebab udang ni dia cepat masak. Okey, bila dah masak, bolehlah angkat dan siap untuk dihidang. Kalau tak nak letak udang, nak goreng kacang buncis je, tak ada masalah, tetap sedap. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.